Hello guys, jom kita masak mushroom soup yang sangat sedap, pekat, creamy dan mudah je nak buat. Sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe to my YouTube channel. Thank you guys. Bahan-bahan yang diperlukan adalah butter, yang ni kita akan guna separuh sahaja. Next, kita perlukan cooking cream. Nak guna jenama apa pun boleh. Yang ni kita akan pakai satu kotak kecil. Kemudian kita ada mushroom besar-besar macam ni. 3 jenis mushroom. Yang kedua mushroom shiitake. Yang ketiga mushroom panjang-panjang macam ni. Korang nak guna mushroom jenis apa pun terpulang, ikut korang punya sedap yang mana, okey? Dan bahan utama yang kita perlukan adalah bawang putih, 1 labu bawang putih tu. Okey, so mula-mula kita akan blend bawang putih. Blend pakai chopper je. Kita akan blend kasar. Kalau korang nak tumbuk ataupun korang nak blend pakai blender pun boleh. Kedua, kita ada mushroom shiitake. Yang ni dah siap basuh bersih. Kita akan blend kasar. Dan mushroom yang halus-halus ni pun kita akan blend kasar. Mushroom yang besar-besar ni kita guna 2 ketul sahaja sebab dah banyak dah. Selebihnya kita akan simpan. Okey, mula-mula panaskan periuk, masukkan butter, buka api kecil sebab kita takut hangit. Kemudian bila butter dah start cair, masukkan shiitake mushroom separuh. Kacau-kacau sehingga naik bau. Dah agak-agak mushroom tu layu, kita boleh angkat. Kita nak fry sekejap sahaja menggunakan butter. Bau shiitake mushroom satu rumah guys, sangat-sangat wangi. Okey, kacau-kacau. Bila mushroom dah layu, angkat dan masukkan mushroom yang kedua. Kacau-kacau sehingga dia naik bau dan sehingga mushroom tu layu. Korang boleh tengok mushroom tu dia layu, dah lembut sikit. Bolehlah angkat. Last sekali masukkan mushroom yang batang halus-halus macam ni. Kacau-kacau sehingga bertukar warna dan layu. Agak-agak layu sikit, boleh angkat. Okey, ni adalah hasil bawang putih yang kita dah blend kasar tadi guna chopper. Next kita akan blend mushroom ni lah. Okey, blend kasar sebab apa? Sebab bila kita makan tu kita nak ada tekstur mushroom tu. Siapa yang tak suka mushroom, korang boleh blend lepas siap masak semua nanti. Okey, last sekali kita blend mushroom shiitake. Okey, so ini adalah hasilnya, 3 jenis mushroom yang dah di blend kasar. Okey, nak guna 2 jenis mushroom pun boleh. Ini ikut kreativiti dan pilihan masing-masing lah. Kalau apa ada bahan dekat rumah tu boleh guna. Okey, so mula-mula sekali kita akan goreng bawang putih menggunakan butter. Kacau-kacau bawang putih sehingga keperangan dan sehingga naik bau. Okay, bawang putih ni dengan butter, bau dia sangat-sangat best. Rasa macam nak buat ayam butter pun ada. Kacau-kacau sehingga dia agak-agak nak garing, nak perang tu, boleh masukkan 3 jenis mushroom tadi. Okay, kacau-kacau seketika. Kemudian kita akan masukkan air. Masukkan air guna chopper kita tadi. Barulah tak membazir lebihan-lebihan mushroom tadi. Saya masukkan 2 mangkuk air. Kemudian masukkan 1 kotak cooking cream. 1 kotak kecil saja. Kalau nak guna yang 1 kotak besar pun boleh. Dia lagi pekat lah, lagi berkrim sebab banyak kan. So kacau-kacau. Bila dah menggelegak, boleh masukkan fresh milk full cream supaya dia lagi berlemak, dia lagi creamy. Kacau-kacau seketika. Boleh masukkan sedikit garam dan juga sedikit serbuk perasa. Saya pakai Ajinomoto. Kalau korang nak pakai secukup rasa cube patik ayam pun boleh. Kacau-kacau dan kita akan masukkan Ajisho black pepper supaya dia ada rasa black pepper tu sikit. Supaya tak rasa muak mushroom soup kita. Kacau-kacau. Mushroom soup kita dah nak siap. Kita akan tutup dan biarkan menggelegak
sikit dan memekat sedikit. Rasa dulu dah masin ke, dah cukup rasa ke belum. Rasa dia sangat-sangat sedap, dah cukup rasa semua. Tutup dengan penutup dan biarkan ia menggelegar dan memekat. Dan kita boleh masukkan 2 slice cheese. Kalau tak nak masukkan cheese pun tak apa. Yang ni saya nak lagi creamy, lagi rasa lemak-lemak. Okay, rasa dia sangat-sangat sedap guys. Korang patut try buat. Mushroom soup kita is done. Korang tengok. Setiap senduk kuah tu, kita ada ketulan-ketulan mushroom tu tak? Sangat sedap. Kalau korang ada Parmesan cheese ataupun cheese yang tabur dekat atas tu, boleh letak lagi. Mantap rasa dia. Makan dengan roti bakar, nak makan macam ni pun sedap. Nak makan dengan mashed potato pun boleh. Selamat mencuba dan selamat menjamu selera. Thanks for watching. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.